kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ini kami ada misi untuk menangkap legendary Pokemon di Aeon Aya City Mall, Putrajaya. Nak tangkap atau jumpa legendary Pokemon bukanlah satu benda yang mudah. Jadi hari ini Abang Adian dan juga adik Ibrahim akan berganding bahu di antara satu sama lain untuk cuba mencari dan menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Nampaknya adik dah berjaya ya. Dia dah dapat Pokemon legendary yang pertama. Okey, kita teruskan lagi kerana hari ini kami akan bermain beberapa round untuk menangkap seberapa banyak legendary Pokemon yang boleh. Nampak tak? Mew pun ada. Itu memang Pokemon favourite Abah tu. Tapi sayangnya kami tak berjaya untuk menangkap Mew. Walaupun cuba berkali-kali, tapi Mew masih lagi belum berjaya ditangkap. Bagi peminat Pokemon di luar sana, anda bolehlah singgah di Aeon City Mall Putrajaya. Sebab dekat dalam Aeon ni ada satu kawasan khas bagi peminat Pokemon. Sebab apa? Sini ada ruangan khas yang menjual pelbagai jenis barangan Pokemon. Dan pada masa sama, ada mesin arcade Ga-Ole untuk anda bermain dan menangkap Pokemon yang ada di sini. Setelah meluangkan masa lebih kurang 50 minit dekat sini, inilah hasilnya. Beberapa ekor Pokemon yang berjaya Abang Adian dan adik Aidin tangkap. Jom tengok apa yang mereka dapat. Ini dia. Pokemon pertama kita ada Charizard. Cantik ya. Ni lucky version color gold. Diikuti dengan legendary Pokemon Rayquaza. Dan seterusnya kita dapat Lugia. Seterusnya, ini yang adik Ibrahim dapat tadi, Dialga. Dan selesai dengan koleksi Abang dengan adik. Sekarang kita tengok pula koleksi Abah. Kita nak unpack Pokemon Sword and Shield Lost Origin. Ini pack lama ni. Jom tengok ada manis-manis ke tidak dalam pack yang pertama. Let's go! Kad yang pertama hadir dengan Leaf Energy Card. Diikuti dengan kad Licky. Seterusnya kita ada Luminion, Wind Up Arm Trainer Card, Jinx, Litwick, Oddish, Love Disc, Phalanx. Nervousnya. Dah nampak dah ada kad manis belakang ni. Kita dapat satu Reverse Rare Holo Comfy. Okey, menarik. Bawah ni dapat satu lagi rare. Kita dapat Rhyperior. 2 kad rare dalam satu pack. Okey, ini adalah permulaan yang baik untuk pack nombor 1. 1 kad rare dan 1 kad rare reverse holo. Okey, untuk pack kedua kita buka Chilling Region. Tengok kad apa yang ada. Dapat 2 kad rare tak? Kad pertama kita ada Energy Card, diikuti dengan Kirlia. Seterusnya kita ada Justify Gloves Trainer Card, Weeding Gloves Trainer, Ralts. Seterusnya kita ada Heracross, Castform, Spill, Hatina. Okey, kita punya Farfetch Reverse Holo versi Galarian. Dan yes, kita dapat satu kad manis di pack ini. Dia hadir dengan satu Sandaconda V. Satu penambahan dalam koleksi saya. Terbaik.